pertandingan yang telah dimasukilah. Okey, jadi dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Maslin. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua guru sains komputer di daerah Kintan Selatan. Okey, saya terima kasih juga kepada tuan rumah pengerusi SYS yang menganjurkan kita punya taklimat perkongsian hari ini. Sebenarnya saya berbesar hati untuk berkongsi saya punya nota lifesaver ni. Sebenarnya daripada tahun lepas lagi dah kawan-kawan minta nota ni, tapi sebenarnya nota ni tahun lepas masih belum komplit sebab saya buat tu dalam keadaan kelang kabut tahun lepas. So tahun ni saya cuba selesaikan sebelum nak berkongsi dengan kawan-kawan di daerah Kintan Selatan. Zura, macam mana ni, saya nak share slide ke? Zura nak share ke? Saya stop Ain share boleh? Okey, baik. Okay. Zura, nampak ke? Okey, nampak jelas. Okey. Nampak nampak. Okey, sebenarnya inovasi ni saya baru nak bentangkan tahun ni lah. Sebabnya tahun lepas saya apply dulu kepada pelajar-pelajar saya. Dan saya tengok dulu dia punya dapatan macam mana. Lepas tu baru tahun ni saya berniat nak share dengan kawan-kawan dan saya baru nak bentangkan lah nota ni. Okay, basically nota ni sebenarnya lebih ringkas daripada nota yang Kak Maslin share tadi tu lah, Cikgu Mail tu. Saya pun ada beli juga. Nota tu bagus. Tapi nota saya ni lebih ringkas. Jadinya saya punya objektif tu, objektif saya betul-betul nak mudahkan pelajar saya untuk cari keyword. Kadang-kadang bila kita jawab soalan-soalan lepas, soalan-soalan ticket to victory ke, bahagian A, dia banyak soalan yang markah 1, 2 macam tu kan. Dia akan minta keyword. Contohnya macam berikan 3 jenis ralat macam tu. Atau dia kata berikan 2 jenis function. Soalan dia begitu straightforward. Kadang-kadang pelajar saya ni lemah, dia susah nak menghafal. Jadi saya sediakan nota ni supaya bila dia nak cari keyword je, dia terus boleh buka nota saya ni, on the spot boleh jumpa jawapan. Tak perlu nak buka buku teks. Sebab bila nak buka buku teks ni dia take time tau. Okay. Inilah rupa nota lifesaver saya. Nota ni kenapa dia bentuk memanjang? Sebab saya nak jimat masa sebenarnya. Kalau saya nak buat dalam bentuk yang lebih kecil, saya kena potong pula. Sebab nota ni saya yang sediakan untuk pelajar. Saya buat panjang sebab saya perlu potong 2 je. Dan saya staplerkan dan saya letak cover plastik kat depan supaya dia tahan lama. Kalau tak ada cover plastik ni, budak selalu bawa nota ni ke kelas, ke mana-mana. Jadi nota ni cepat lunyai. Jadi saya letak cover plastik supaya nota ni kekal lama. Okey. Alhamdulillah. Result kami tahun ni bilangan A, kualiti meningkat, iaitu sebanyak 3A. Berbanding tahun lepas cuma ada 1A je.
Tapi bilangan calon pun berbeza. Tahun lepas kami 4 orang calon kami. Tapi tahun sebelum ni 2023, 2024 9 calon. Tapi dari segi kualiti meningkat, iaitu sebanyak 3 orang dapat A berbanding tahun tu sebelum ni 1 A. Tapi GPMP menurun sebanyak negatif 0.06. Okey. Menurun sebab bilangan calon pun bilangan calon C pun meningkat. That's why lah GPMP tu menurun. Okey. Inilah saya share sedikitlah dapatan daripada penggunaan nota lifesaver. Sebenarnya bukanlah nota lifesaver tu je yang menjadi pemangkin kepada result yang meningkat ni. Banyaklah juga faktor-faktor lain kan. Sama juga macam kawan-kawan dari sekolah lain juga, yang di mana kita bantuan kawan-kawan, bantuan talimat daerah, bengkel daerah, lepas tu macam-macam faktor jugalah. Tapi salah satu faktor penyumbang bagi budak saya gunakan nota saya lah untuk memudahkan mereka ulang kaji dan menjawab soalan. Nak mempercepatkan mereka membuat rujukan lah. So disebabkan result ni kalau kita bandingkan lah dengan result PPT, pelajar saya masa PPT ada 4 orang gagal. Tapi dalam SPM baru ni semua lulus dan yang gagal tu dapat C. Dan yang paling saya bangga sekali inilah pelajar Syed Nur Razwan ni dengan Afif Hakimi ni. Sebab sebelum ni diorang dapat E dengan G. Tapi baru ni diorang dapat B+. Dua orang pelajar ni dia memang suka menghafal tau. Dan pelajar ni sangat baik dan sangat taat. Tapi diorang ni dikategorikan pelajar lemah sebenarnya. Yang si Afif ni dia tak ada basic sains komputer. Dia bukan dia budak RBT, dia bukan budak sains komputer, tapi disebabkan dia taat, suka menghafal, dia selalu bawa nota saya ke mana-mana. Alhamdulillah dia dapat B+. So saya memang saya Afif ni saya expect dia boleh dapat A- dengan Hazrul Hadif ni. Tapi untuk pencapaian personal Afif ni dapat B+ pun saya dah bangga sangat. Kejayaan dia sama macam kejayaan saya juga. Sebab pelajar ni yelah pelajar yang lemah, bila dapat skor kita pun sebagai guru kita happy lah kan. Macam pencapaian peribadi jugalah. Okay. Okay, objektifnya saya buat nota lifesaver ni, satu, saya nak pelajar saya hafal semua keyword yang mudah. Saya tak nak diorang asyik nak buka buku teks je, sebab pelajar saya ni agak lemah. Yang betul-betul boleh skor memang 3 orang je, yang lain tu semua lemah. Jadi saya fikirkan macam mana saya nak tolong diorang ni kan. Macam mana cara saya nak tolong, sebab saya seorang je, saya tak ada pembantu. Jadi apa yang boleh membantu saya dan membantu pelajar saya dengan cepat dan mudah. Jadi saya fikirkan inilah. Saya pun ada sedikit pengalaman menulis. Jadi saya gunakan pengalaman saya untuk saya applykan pada pelajar saya lah. Saya nak selain tu objektifnya saya nak pelajar saya mudah bawa nota tu. Dia nak ulang kaji kat mana pun dia boleh bawa nota saya, sebab nota tu nipis dan dia tak tebal. So dia boleh dikata kecil jugalah walaupun dia panjang kan, tapi dia boleh diselit kat buku mana-mana, dia boleh selitkan. Dia punya fokus memang bahagian A lah saya punya nota ni, untuk jawab soalan bahagian A dengan mudah. Okay. Inilah pelajar-pelajar saya yang dirindui. Okay, yang ini namanya Rafiq. Dialah dapat A-. Lepas tu yang 2 orang perempuan ni, seorang dapat A, seorang dapat A-. So yang Afif ni, ini pelajar ni yang pakai spek mata kat depan ni, dengan Syed ni dapat B+. Okay. Apa yang saya buat mula-mula saya bagi diorang nota ni, saya guna teknik 10 minit 10 soalan. Maksudnya sebab diorang ni lemah sangat dengan keyword, dengan terma. Jadi setiap kali masuk kelas saya akan suruh diorang hafal
Kemudian saya bagi masa dalam 2-3 minit hafal. Kemudian saya bagi 10 soalan mudah lah. Contohnya macam senaraikan 3 jenis struktur ulangan. Saya suruh jawab. Senaraikan, berikan contoh jenis data. Saya bagi tahu. Okey, double apa? Bagi contoh macam tu. Contoh lagi, apakah apa lagi? Amalan terbaik pengatur caraan. Bagi saya 3 amalan terbaik pengatur caraan. So dia orang pun senaraikan. And then saya semak silang lah, suruh kawan dia tukar jawapan, and then semak berapa dia orang betul, per berapa. So setiap kali kelas saya ulang. So tengok markah dia orang tu, kadang bila kita dah tanya soalan tu, next time kita tanya dia orang dah hafal tau, sebab dia orang dah ada pengalaman menghafal tema yang sama. Bila kita ulang banyak, budak ni kalau kita ulang banyak kali, dia senang ingat. Kalau kita tak ulang, dia pun lupa, dengan kita pun lupa. Jadi saya selalu buat awal kelas 10 minit. Okey, kelemahan dan cabarannya sikap lah. Masalah saya sikap, sebab pelajar yang lemah, sama-sama lemah, tapi yang 2 orang tadi tu rajin, taat, boleh dapat. Tapi pelajar yang lemah, tapi dia alasan selalu tak datang, dia tak ada committed dengan belajar dia tu, and then dia tak dapat. So memang sikap yang paling utama lah. Okey, yang kedua teknik penggunaan yang betul. Ada budak ni saya dah bagi dah ni. Tapi bila datang kelas tak bawa, asyik lupa tertinggal, hilang. Kalau pelajar yang dia memang committed, setiap kali kelas dia mesti bawa. Dia tahu dah benda tu akan membantu dia. Tak perlu dah bawa buku teks. Buku teks tu berat, tak payah bawa. Okey. Okey, kelebihannya pelajar saya mudahlah nak hafal. Dia tak perlu. Dia memang suka sangat nota tu. Kalau ada soalan je dia akan cari nota saya. Dia tak buka ada buku teks. Kecuali soalan coding lah yang banyak memang tak adalah dalam nota saya. Kemudian jimatkan masa, dia ringkas dan ringan, senang nak bawa ke mana-mana. Lepas tu dia mesra pengguna, maksudnya benda tu ringan, senang nak selit kat buku mana-mana. Dan dia tahan lasak lah sebab ada cover plastik tu kan. So nota saya ni tak ada di pasaran, okey. Tak ada di pasaran sebab saya dah beli nota Cikgu Ismail, memang bagus, tapi buku tu agak tebal dan bila kita nak cari keyword kita kena selak banyak juga. Macam nota saya nipis je, so kita selak sekejap je dah boleh jumpa jawapan. Tu je lah sebenarnya. Saya share nota ni sebenarnya, saya nak minta, dengar ke? Boleh respon sikit tak? Boleh dengar ke? Dengar Ain, teruskan. Saya sebenarnya share nota ni, saya nak minta bantuan kawan-kawan guna dan share dengan anak murid masing-masing dan takat gambar sikit. Sebab saya nak buat dokumentasi untuk saya punya permohonan GC. Kami baru nak tanya, Ain boleh ke kongsi dengan kami nota ni? Boleh. Saya akan share dalam grup. Terpulanglah masing-masing nak potong 2 ke, nak potong 4 ke, yang mana mudah lah masing-masing. Nak warna ke, tak nak warna ke. Lepas tu bila guna nanti boleh tak hantar gambar kat saya nak buat dokumentasi. Tu je lah. Nak minta bantuan kawan-kawan tu je. Boleh tak? Boleh. Okey. Sebelum lupa tu. Boleh. Apakah? Boleh. Tarik dia. Sebelum bila? Tak kisah sebab saya tahun ni saya tak boleh mohon GC, saya tak layak lagi, tak cukup tempoh. Jadi saya tengah kumpulkan bahan untuk tahun depan. Saya mohon tahun depan. So bukan masa yang terdekat lah kan? Bukan, bila-bila je lah, bila free je. Yang penting kongsikan dulu ya. Yes, guna dulu. Lepas tu kalau boleh share lah testimoni je. Betul, itu je lah saya akan share dalam grup nanti. Kedua-dua, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nota tu. Ada soalan ke nak tanya? Ada soalan ke kawan-kawan? Okey, saya buka ruang untuk bertanya.
Sama-sama, terima kasih. Ain macam mana Ain nak share tu? Saya letak dalam grup nanti. Nak Okey, sekarang ke? Tak apa.